Okay guys, so dalam games Bowman ni, Nisa dah dapat total withdrawal sebanyak RM527.12. So, yang paling latest Nisa dah withdraw pada 29 hari bulan 6 tahun ni. So, dah successful masuk ke dalam Nisa punya account. And dekat sini, kalau korang tengok, dia ada dua withdrawal method. Yang pertama, kita boleh cash out duit hijau, dan yang kedua kita boleh cash out coins. Cumanya untuk duit hijau ni kita ada minimum lah, which is ada RM65, RM130 dan juga RM210. Cara untuk korang nak dapatkan cash hijau ni adalah daripada dekat sini. So kalau kata korang check in setiap hari, korang boleh tengok kat sini, kita dapat coins, kita dapat tiket, dan kita dapat cash. So korang boleh check in setiap hari untuk claim reward ni. So daripada tiket tadi, korang pergi dekat atas ni. So untuk sekarang ni Nisa punya tiket kosong sebab tadi baru claim. So korang boleh tengoklah dekat sini. Kita kena cari RM85 ni. So kalau yang lain-lain tu korang boleh tengok kita dapat coins biasa je lah. So kita kena buka semua yang ada question mark ni untuk kita dapatkan RM85 cash. So, apa yang paling best untuk cash hijau ni, kita tak perlu extra task ke, nak kena double ke apa. Kalau cukup je, korang dah boleh terus withdraw lah. Okay. So, cara untuk kita nak main korang dekat mission ni adalah daily task. So, kalau kata korang complete kan, ke semua daily task ni, korang akan dapat dua chip untuk korang buka treasure chest ni. So, korang settle lah dia punya task-task ni. Cara untuk main pula, korang tekan je button start game ni. Game ni memang senang je tau. And game dia best. Antara game yang best ni saya main adalah Bowman dan juga Backfight. Sebab dia macam main tembak-tembak. Korang just buat macam tu sahaja. Bunuh itu haiwan. So lagi cepat korang completekan level tu, lagi banyaklah points yang korang boleh dapat. So, korang boleh nampak kat sini, makin banyak benda-benda ni datang dekat korang. Tapi tak apa. Ni untuk korang upgrade korang punya weapon lah. So setiap level, kita ambil hammer. So setiap level, kita ada boss tau. So korang kena lawan dengan boss ni. Make sure dia punya weapon apa semua tak kena dekat korang lah. So kalau kena, nanti korang punya nyawa dah sikit. So macam tu je. Then dah habis. So korang boleh tengok kat sini. Kita dapat points. So 8,030 points game ni. Dia bersamaan dengan 281 coins yang kita boleh withdraw dekat sini. Okay. So kalau sesiapa nak cuba, Nisa dah letakkan link dekat bawah ni untuk korang download. Lepas tu, kalau korang nak free RM5 duit hijau ni, korang masukkan je coins yang Nisa, kod yang Nisa dah letakkan dekat screen ni. So nanti korang akan dapat RM5 extra lah. Okay. So kepada sesiapa yang nak cuba, korang boleh try sendiri sebab games ni dia senang. Lepas tu dia best. And then dia punya withdrawal pun sangat-sangat mudah. So itu saja. Thank you so much for watching. Kalau korang suka, jangan lupa untuk tekan button like, share, komen dan juga subscribe. I'll see you guys in the next one. Bye.